Telefilm Blok 404. Ya. Uish, yang ini bang, saya sampai hari ni saya ada cerita sebenarnya 404 ni. Apa dia? Okey, abang kan mula kan abang tak nampak bilion dalam tu kan. Mana yang tak tengok lagi, mana yang tengok rasa tak tengok lagi, susah nak cari dah bang sekarang kan susah. Masih ada lagi. Kat itu dah tak ada. Ada. Kat itu ada. Kau boleh cari sendirilah. Okey. Cerita dia bang, ada satu part ni yang masa ada somebody ni dah meninggal, lepas tu jadi pocong. Ada katil dah berdeka. Lepas tu ada pocong tu bergali sini, bergali sini. Abang, saya pernah, kalau macam tadi abang boleh cerita pasal dia terminum, dia termakan. Saya pernah terkecil dalam seluar abang. Tengok scene tu saja bang. Uish. Time tu saya sebelum tu tak ada takut dengan, bukan tak takut hantu, kita tak tahu apa ni hantu. Tapi the moment saya takut pocong, itulah dia. Visual dia. Pang, pang, pang. Lepas tu dengan tu lah kulit orang tua tu. Weh, real lah kau pakai ni, mana dapat ni? Uish. Yang itu aku rasa, kau tengok tak? Kau pernah tengok tak? Pernah tengok kan? Tengok je. Saya tak cerita hantu zaman-zaman tu, saya rasa waktu tu kat TV memang tak ada bang. Tak ada. Memang susah, memang tak ada lah kan. Tapi selepas fenomena cerita tu, TV3 rasa ada beli tayang. Okey, ulang siar waktu tu. Ulang siar. Okey. Sebab benda tu Okay, viral lah time tu. viral lah masa tu. Okey, okey. Yang ini mungkin kita nak clearkan sikit bang kan. Dia tidak ke filem. Dia tak ke pawagam. Tak. Dia tak ke pawagam. Dia keluar di bentuk VCD. VCD saja. So benda tu macam mana bang? I mean kalau zaman sekarang ni macam mana kalau kita nak samakan projek tu dengan sekarang punya? Dulu kita OTT tak ada, Okey. kita tak ada session TV online, tak ada. Subscribe Tak ada. Okey. Ada YouTube pun masa tu pun baru-baru Mungkin tak kuat sangat tak lah. kuat. So dan benda tu pun kalau kita letak pun di YouTube pun benda tu macam nampak macam Tak pergilah. tak ada apa-apa value.